Kalau orang ambil petik makan memang pahit piau orang kata. Minyak zaitun ni ramai orang kenal. Kalau kita pergi supermarket ke, pergi kedai-kedai yang mana berbahagian minyak zaitun tu, orang tahu sini ruangan sihat lah. Orang kata ni memang beliau sihat lah minyak zaitun kan. Tapi pelik sikit sebenarnya, buah zaitun ni tak boleh makan terus dari pokok. So kalau orang ambil petik makan memang pahit piau orang kata. Dan dari pahit sebenarnya cerita zaitun ni bermula. Minyak zaitun asalnya dari kawasan Mediterranean, panas dan kering. So kat situ lah orang kata tanah keras, cuaca panas. Tapi yang menariknya, pokok zaitun ni dia boleh tahan dengan cuaca, dengan tanah macam tu. Ada yang sampai beribu-ribu tahun. Dan yang paling best, sampai hari ni pokok tu masih berbuah. Zaman dulu manusia yang hidup dengan zaitun ni jauh sebelum kita kenal lagi dengan sains. Tak ada lab, tak ada kajian, tak ada juga istilah saintifik. Tapi orang dulu pasal satu benda, macam nak makan minyak zaitun direct ni tak boleh sebab peik sangat. So mereka fikir satu kelainan, mereka olah buah zaitun tu menjadi minyak. So apa yang mereka buat, mereka hancurkan buah-buah tu and then perah secara pelan-pelan. So jadilah minyak zaitun. Daripada buah menjadi minyak. Dan jadi minyak zaitun, barulah mereka boleh makan. Start situlah nama minyak zaitun ni naik. Orang-orang dulu guna zaitun bukan hanya ubat dan juga untuk kesihatan, tapi mereka buat sebagai sebahagian lifestyle mereka sendiri. Benda ni dah ada depan mata. So mereka pakai apa yang ada. Zaitun dimakan untuk kuatkan tubuh, dan minyak zaitun disapu untuk rawat dan lindungi kulit. Ringkas tak rumit, tapi cukup. Hari ni pula sains baru mula faham kenapa minyak zaitun ni powerful gila. Dalam minyak zaitun ni ada bahan semula jadi yang dapat bantu kita punya badan daripada luar dan dalam, dan sokong kita punya kesihatan. Kadang-kadang kita tak perlukan benda yang baru dalam kita punya lifestyle. Cuma faham benda lama dan guna dengan cara yang betul. Padat tapi ringkas.